Hai hai. Banyaknya puzzle. So, hari ni salah satu konten yang Lia nak buat ialah unboxing. Itu banyak sangat. Kita unboxing satu dulu boleh tak? Okey. Tapi sebelum tu, jom kita kemas kemas dulu. Okey, item-item ada kat sini. Bismillahirrahmanirrahim. Mana satu Okey. Kita pilih satu dulu lah ni. Okey. So, kita tengok dalam ni ada apa. By the way, semua puzzle ni adalah puzzle emas. Okay, so Caesar, bismillahirrahmanirrahim. Jom kita unboxing sama-sama. Excitednya. Serius, bila pasal terlalu banyak sampai tak ingat dah barang apa dia. Alright, ini kita buang. Ini jeng. Ini receipt lah kan. Ini adalah emas. Bismillahirrahmanirrahim. Tada! Dekat tangan dia ni 1 dinar bersama dengan 4.25 gram. Yes, 1 dinar daripada Public Gold. Dapat sekali card holder warna orange yang cantik ni. So thank you so much Public Gold. So nanti tunggu untuk next unboxing yang seterusnya pula. Alright, jangan lupa terus simpan emas dengan Lia. Boleh-boleh.